Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke Jabatan Meteorologi Malaysia untuk mengikuti laporan cuaca pada petang ini. Baiklah, kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa di mana pada ketika ini dapat dilihat rantau negara masih lagi dipengaruhi oleh angin barat yang bertiup antara 40 ke 50 km sejam. Dan justru Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama di kawasan perairan Phuket, Selat Melaka Utara termasuklah kawasan perairan Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang. Dan amaran angin kencang ini berkuat kuasa sehingga 1 Jun 2026. Selain itu, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama dan kedua di kawasan-kawasan berikut bermula pada 30 Mei 2026 hingga 1 Jun 2026. Dan bagi kesemua kategori amaran, keadaan ini adalah berbahaya kepada aktiviti-aktiviti perkapalan, bot-bot kecil serta sukan dan aktiviti rekreasi laut. Selanjutnya, kita beralih pula kepada gema radar imej semasa di mana pada ketika ini dapat dilihat cuaca hujan berserta ribut petir sedang berlaku di kebanyakan kawasan pedalaman di beberapa buah negeri di semenanjung Malaysia. Dan keadaan hujan berserta ribut petir ini lebih tertumpu terutamanya di negeri Terengganu. Manakala di sebelah Sabah dan Sarawak pula dapat dilihat pada ketika ini keadaan hujan berserta ribut petir sedang berlaku di beberapa bahagian di pedalaman Sarawak. Manakala di negeri Sabah pula tiada hujan dapat dicerap pada ketika ini. Dan Met Malaysia menjangkakan keadaan hujan berserta ribut petir ini akan berkekalan sehingga awal malam nanti. Baiklah, sekian saja informasi cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara serta bacaan indeks pencemar udara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.